Ramai orang culas ambil peduli tentang simpanan anak. Hai, Assalamualaikum. Rizal. Hai Mariam. Hai. Ada untuk Rina pun dah 2 ke 3 tahun. 2 ke 3 tahun. Dah 4 tahun lah, 3 tahun kan kita buka. So saya tak tahu Rizal letak dalam simpanan Rina dan tahun ni baru buka untuk baby. Belum 10 bulan dah buka dah? Dah. So Rizal rasa kalau kita tak menyimpan untuk anak, siapa lagi nak simpan untuk anak kan? Benefit dia satu, sebab untuk pelepasan cukai boleh ambil duit tu simpan dalam SSPN dan simpanan tu boleh dibuat untuk cukai deduction sebanyak RM8,000. Kepada semua rakyat Malaysia yang ada anak, jangan lupa untuk menyimpan untuk anak juga, sebab anak tu adalah punca rezeki kita, dan bila kita dapat duit, kita kena simpan untuk anak. Ramai orang culas ataupun ramai orang dia tak ambil peduli tentang simpanan anak. Sangat penting. Ya, sekarang ni memang susah lah kita, walaupun dapat satu rumah untuk 100% kita punya duit, itu pun susah. Nowadays siapa rumah dia semua loan dari bank, tak ada, walaupun 10%, 20% je kita punya duit. So itu memang tak cukup untuk anak nanti besar. Yang mana tak faham lah Izzat explain. Mana kata tak mampu nak bagi rumah untuk anak, tak mampu nak bagi lebih-lebih, tapi simpanan untuk anak tu mesti mampu. Kadang-kadang boleh simpan 2,000, 1,000, boleh je asalkan simpan untuk anak ada. Dan kalau jadi apa-apa, SSPN Izzat rasa dia akan tambah kan. Kalau kita simpan 10,000, ada 10,000 dalam akaun tu, bila jadi apa-apa pada mak ayah, dan SSPN akan tambah lagi 10,000, jadi 20,000 untuk anak tu. Ya. Kalau berlaku kematian, 10,000 ke 20,000 ke, itu tak penting. Sebenarnya paling penting tu, ni anak ni 10,000 tu dia guna macam mana. SSPN tu memang dia orang ni tolong. Itu yang sebenarnya kita yang mesti kena bagi ajar. Okay, jangan lupa untuk menyimpan untuk masa depan anak-anak korang. Okay? Saya SSPN. Thank you. Bye. Bye-bye. Oma baik duit kat Lina simpan kas SSTN.